Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Nur kali ini dalam Pendidikan Islam tahun 5 bidang jawi yang bertajuk Badan Sihat Hidup Ceria. Jom kita lihat dahulu standard kandungan 7.1 iaitu membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. Manakala standard pembelajaran pula ialah 7.1.1 iaitu membaca teks berdasarkan tema amalan hidup sihat, 7.1.2 iaitu membina dan menulis teks berdasarkan tema. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca teks jawi dengan betul. Yang kedua, menulis semula 5 perkataan pilihan dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 46. Perhati dan fikirkan pada gambar tersebut. Merujuk kepada gambar tersebut menunjukkan tentang aktiviti larian. Jom sertai larian 7 km. Tempat Dataran Pahlawan, masa 7 pagi. Anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia. Larian merupakan aktiviti yang sihat yang boleh dilakukan bersama rakan-rakan, keluarga dan masyarakat setempat. Mari membaca dialog bersama-sama dengan Ustazah. Wah, ramainya orang yang datang ke sini, Ayah. Tentulah nizam. Semua orang semakin peka dengan kesihatan. Oleh itu, murid-murid hargai nikmat kesihatan sebelum datang kesakitan. Badan yang sihat boleh menyebabkan hidup kita semakin ceria. Seterusnya, kita rujuk buku teks muka surat 47. Murid-murid dapat lihat pelbagai jenis gambar yang berkaitan dengan aktiviti yang berfaedah dan aktiviti yang perlu dijauhi. Sebelum itu, mari kita bincangkan perkara tersebut. Mengapakah rakyat Malaysia ramai yang mengalami masalah obesiti? Obesiti bermaksud kegemukan. Antara faktor obesiti ialah pengambilan makanan yang tidak sihat iaitu tinggi kalori, makanan bergula dan sebagainya. Selain itu juga, obesiti juga disebabkan kurangnya aktiviti fizikal dan sebagainya. Mari kita lihat pada muka surat 47. Baca dan teliti. Kurangkan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kedua, pilih aktiviti lasak tetapi selamat yang boleh dilakukan seminggu sekali. Gambar yang ketiga pula ialah banyakkan aktiviti seperti berjoging, bersenam, bermain bola dan seumpamanya. Gambar keempat pula ialah lakukan aktiviti sihat untuk mengeluarkan peluh. Kita akan dapat manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Mari bersama-sama dengan Ustazah memberi contoh aktiviti yang berfaedah. Antara contoh-contoh aktiviti yang berfaedah ialah berbasikal, bermain bola, bersenam, berjoging dan membaca buku. Murid-murid boleh berbincang bersama rakan-rakan dalam kumpulan untuk menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang berfaedah yang boleh menyumbang kepada
kesihatan badan kita. Baiklah murid-murid, di sini Ustazah paparkan gambar antara aktiviti yang berfaedah. Murid-murid boleh mencari idea selain daripada gambar tersebut. Selain itu, murid-murid boleh melihat gambar yang seterusnya. Berikut adalah contoh aktiviti yang tidak berfaedah. Murid-murid, aktiviti yang tidak berfaedah ini boleh memudaratkan kesihatan fizikal dan mental kita. Oleh itu, sayangilah diri kita dan keluarga. Jauhkanlah segala aktiviti yang tidak berfaedah. Latihan kali ini ialah berikan 10 aktiviti yang berfaedah, kemudian jauhikan perkataan tersebut. Murid-murid boleh berbincang bersama-sama rakan-rakan dalam kumpulan. Kemudian tulis perkataan tersebut di dalam buku tulis. Latihan kali ini ialah sebagai latihan pengukuhan, murid-murid diminta merumikan perkataan tersebut. Selain itu, murid-murid juga boleh berlatih menjauhikan perkataan yang diberi. Selamat mencuba dan terus berusaha untuk maju jaya. Ustazah berharap semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada semua murid. Semoga kita berjumpa lagi pada siri seterusnya. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe video Ustazah Nur. Jumpa lagi. Bye.